Mengapa sebuah tempat yang tiada sungai besar, tiada pelabuhan semula jadi dan tanah pertanian yang terhad boleh menjadi salah satu bandar terpenting di dunia? Jawapannya tidak bermula dengan seorang raja, kuil atau tentera yang besar. Semuanya bermula dengan air. Inilah Yerusalem, sebuah bandar purba yang terletak di kawasan tinggi dan berbatu di pergunungan Judea. Ia terletak di antara Laut Mediterranean dan Laut Mati. Ia tidak seperti bandar purba lain yang biasanya terletak berhampiran sungai besar atau pantai. Tetapi ada satu perkara di sini yang sangat penting bagi penduduk awalnya, dan itulah mata air Gihon. Ia adalah sebuah mata air semula jadi yang membekalkan air tawar di kawasan yang kering. Pada zaman tiada papat moden, tangki air atau mesin untuk menyimpan air, sebuah mata air sangatlah penting. Ia boleh menjadi sebab hidup atau matinya seluruh komuniti. Sekitar tahun 3500 SM, ada orang yang mula menetap di kawasan bukit berbatu berhampiran mata air itu. Hanya sedikit yang diketahui tentang mereka kerana mereka tidak meninggalkan sebarang tulisan atau bangunan besar yang jelas menunjukkan siapa mereka. Apa yang dijumpai oleh ahli arkeologi hanyalah kesan-kesan penempatan yang sederhana. Dan penduduk pertama di sini ialah orang Kanaan. Ini bermakna sebelum Jerusalem menjadi pusat agama, politik dan peperangan, Ada sebuah penempatan kecil yang mula-mula dibina di sini kerana terdapat sumber air di kawasan ini. apabila bilangan penduduk bertambah, kawasan ini perlahan-lahan berkembang. Mereka membina rumah-rumah, tempat simpanan makanan dan pertahanan untuk melindungi komuniti mereka. Tetapi, perkara paling penting yang perlu mereka jaga ialah mata air Gihon. Pada zaman dahulu, tidak cukup hanya ada air di sebuah bandar. Mereka juga perlu memastikan bahawa musuh tidak dapat mengambil atau memutuskan sumber air itu. Jika musuh menguasai mata air tersebut, seluruh bandar mungkin akan kehabisan air dan terpaksa menyerah. Disebabkan itu, pada zaman orang Kanaan, mereka membina tembok besar dan pertahanan lain di sekeliling mata air Gihon. Mereka menggunakan batu-batu besar untuk melindungi mata air itu dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ini menunjukkan bahawa walaupun kota Jerusalem masih kecil pada masa itu, ia sudah penting untuk dipertahankan. Bukan sahaja rumah dan harta benda yang mereka lindungi, mereka juga melindungi sumber kehidupan mereka. Jerusalem terletak di dalam sebuah wilayah yang dipanggil Kanaan. Dan selain daripada Jerusalem, wilayah Palestin juga terletak di dalam Kanaan, Lubnan, Jordan dan Syria. Sebenarnya, banyak kumpulan purba yang pernah mendiami rantau ini. Dan antaranya ialah orang Kanaan. Tidak ada seorang raja yang memerintah seluruh kawasan Kanaan. Sebaliknya, ia terbahagi kepada banyak bandar yang berasingan. Dan setiap bandar mempunyai pemimpin sendiri, tentera sendiri dan kerajaan sendiri. Bandar-bandar ini berdagang antara satu sama lain dan membentuk pakatan untuk pelindungan. Tetapi kadang-kadang, mereka juga berperang kerana tanah, air dan kuasa. Oleh kerana Jerusalem hanya sebuah bandar kecil dan dikelilingi oleh bandar-bandar serta kuasa yang lebih kuat, ia perlu bersekutu dengan sebuah negara yang kuat untuk melindungi dirinya. Dan negara itu ialah Mesir. Mesir menjelang sekitar abad ke-14 SM, Yerusalem dan bandar-bandar lain di Kanaan berada di bawah pengaruh kuat Mesir. Ini benar-benar berlaku kerana ia dapat dilihat dalam dokumen kuno yang dikenali sebagai Surat Amarna. Surat Amarna ialah mesej-mesej yang ditulis di atas tablet tanah liat. Mesej-mesej ini dihantar oleh para pemimpin dari pelbagai bandar di Kanaan kepada Firaun Mesir. Salah satu surat itu dihantar oleh pemimpin Baitul Maqdis. Dalam mesej itu, dia meminta bantuan ketenteraan daripada Firaun kerana kotanya berada dalam bahaya. Ini menunjukkan bahawa, walaupun pada zaman purba, Baitul Maqdis tidak pernah aman. Terdapat kumpulan tempatan dan bandar-bandar berdekatan yang berebut tanah dan kuasa. Pada masa itu, Baitul Maqdis belum lagi menjadi pusat kepada tiga agama utama. Ia juga belum lagi menjadi ibu kota yang berkuasa seperti yang akan dikenali pada masa-masa akan datang. Ia hanyalah sebuah bandar kecil. Sebuah bandar yang mempunyai pertahanan yang kukuh, mata air yang penting dan pemimpin yang bergantung kepada bantuan Mesir. Selain itu, menurut dokumen-dokumen purba, Baitul Maqdis dipanggil sebagai Urusalim atau Urusalim. Menurut beberapa ahli sejarah, nama ini mungkin berasal daripada perkataan Salem, yang merupakan nama salah satu dewa purba kaum Kanaan. Namun, lama-kelamaan, perkataan Shalem dikaitkan dengan maksud kesempurnaan, keselamatan dan keamanan. Ia juga hampir sama dengan perkataan Shalom dalam bahasa Ibrani dan Salam dalam bahasa Arab, yang kedua-duanya bermaksud keamanan. Namun, berbeza dengan maksud namanya, Baitul Maqdis sebenarnya berulang kali menjadi pusat peperangan dan perebutan. Dalam ribuan tahun yang akan datang, raja-raja, nabi-nabi, para imam, askar, maharaja dan penakluk akan datang ke sini. Mereka akan membina kuil, meruntuhkan tembok dan berulang kali berperang untuk menguasai kota ini.
Para pemimpin akan silih berganti. Kerajaan akan runtuh. Tetapi Baitul Maqdis akan tetap kekal. Dan komuniti kecil yang bermula berhampiran sebuah mata air akan perlahan-lahan menjadi kota suci bagi agama Yahudi, agama Kristian dan Islam. 3 agama yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah dunia. Dan sekarang, mari kita kembali. Apabila kuasa Mesir di Kanaan semakin lemah, Yerusalem jatuh ke tangan orang Yebus. Mereka adalah satu kumpulan purba yang merupakan sebahagian daripada penduduk asal Kanaan. Dan sekitar tahun 1001 Entuk, datang seorang pemimpin yang akan mengubah peranan Yerusalem. Dia ialah Daud. Menurut Bible Ibrani, Daud dahulunya seorang penggembala dari Bethlehem yang menjadi pejuang dan akhirnya menjadi raja. Selepas dia menyatukan semua suku Israel, dia menaklukkan Yerusalem daripada orang Yebus. Raja Daud memilih Yerusalem sebagai ibu kota kerana ia tidak memihak kepada mana-mana suku besar Israel. Ini bermakna ia bukanlah pusat kepada satu suku sahaja. Oleh itu, lebih mudah untuk suku-suku lain menerima Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan bersatu mereka. Bahagian Yerusalem yang telah ditakluk itu dinamakan Kota Daud. Di sinilah Daud meletakkan pemerintahannya. Dari sebuah kota kecil milik orang Kanaan dan Yebus, kini Yerusalem telah menjadi pusat kuasa. Tetapi bukan politik sahaja yang menjadikan kota ini penting. Daud juga membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Menurut Bible Ibrani, ia adalah sebuah tabut suci yang berkaitan dengan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Dikatakan bahawa di dalamnya terdapat batu-batu yang tertulis perintah Tuhan. Oleh kerana tabut perjanjian kini berada di Yerusalem, bandar itu juga menjadi pusat penyembahan. Daud ingin membina sebuah kuil tetap untuknya. Tetapi menurut kisah dalam Bible, dia tidak dapat membina kuil itu. Tanggungjawab tersebut diberikan kepada anaknya, Sulaiman. Sulaiman menjadi raja sekitar abad ke-10 SM. Pada zaman pemerintahannya, dikatakan bahawa kuil pertama dibina di kawasan tinggi di Yerusalem, yang kemudiannya dikenali sebagai Bukit Bait Suci. Penting untuk dijelaskan bahawa kebanyakan kisah terperinci tentang Daud, Sulaiman dan kuil pertama berasal dari Bible Ibrani. Terdapat bukti arkeologi yang menunjukkan adanya sebuah bandar dan kerajaan yang teratur di Yerusalem pada masa itu. Namun, para sejarawan masih terus mengkaji saiz dan kuasa sebenar kerajaan Daud dan Sulaiman. Menurut kitab Raja-Raja, kayu cedar dari Lubnan dan batu-batu yang telah disediakan terlebih dahulu sebelum dibawa ke tapak pembinaan digunakan untuk membina kuil itu. Oleh itu, dikatakan tidak perlu menggunakan tukul dan pahat yang kuat semasa membina bangunan utama itu. Di bahagian paling dalam kuil terdapat sebuah bilik yang dipanggil Tempat Maha Kudus. Inilah bahagian yang dianggap paling suci dalam bangunan itu. Menurut tradisi Yahudi, hanya ketua imam saja yang dibenarkan masuk ke dalamnya. Dan dia hanya melakukannya pada satu hari istimewa setiap tahun. Disebabkan kuil ini, Yerusalem bukan lagi sekadar ibu kota kerajaan. Ia juga menjadi pusat kepercayaan Bani Israel. Namun, perpaduan kerajaan itu tidak bertahan lama. Selepas kematian Sulaiman, terdapat pertelingkahan hebat mengenai kepimpinan dan tanggungjawab berat rakyat. Disebabkan itu, kerajaan terbahagi. Suku-suku di utara membentuk kerajaan Israel, manakala Yerusalem dan bahagian selatan tanah itu menjadi kerajaan Yehuda. Yerusalem kekal sebagai ibu kota Yehuda, tetapi ia menjadi semakin lemah. Ia dikelilingi oleh negara-negara yang lebih kuat. Mereka ingin menguasai tanah dan laluan perdagangan di rantau itu. Dalam beberapa abad berikutnya, Yerusalem telah diserang beberapa kali dan dipaksa membayar ufti. Apabila empayar berdekatan menjadi kuat, raja-raja Yehuda perlu memilih sama ada untuk melawan atau menurut demi menyelamatkan kota itu. Salah satu ancaman terbesar datang pada zaman Raja Hizkia. Raja Hizkia ialah raja kerajaan Yehuda dan Yerusalem adalah ibu kotanya. Pada penghujung abad ke-8 SM, empayar Assyria berkembang dengan pesat. Ini adalah salah satu kuasa tentera yang terkuat dan paling digeruni pada zaman purba. Ia menaklukkan kerajaan-kerajaan yang enggan mematuhi atau membayar ufti. Assyria telah menakluk kerajaan utara Israel. Ramai rakyatnya telah dibunuh, diusir atau dipindahkan ke bahagian lain dalam empayar. Hezekiah tahu bahawa Yerusalem mungkin akan menjadi sasaran seterusnya. Jadi dia mengukuhkan tembok-tembok dan membaiki bekalan air bandar itu. Berkaitan dengan ini, ialah sebuah terowong purba yang kini dikenali sebagai Terowong Hizkia atau Terowong Siloam. Terowong itu mempunyai panjang lebih daripada 500 meter dan digali di bawah batu kapur yang keras. Ia membawa air dari mata air Gihon ke kolam Siloam di dalam kawasan bandar yang dilindungi. Ia sangat penting semasa pengepungan. Walaupun Yerusalem dikepung oleh musuh, masih ada sumber air untuk orang-orang di dalamnya. Ada juga catatan bahawa terdapat inskripsi kuno yang ditemui di terowong itu,
yang menggambarkan bagaimana dua kumpulan menggali dari arah yang berbeza sehingga mereka bertemu di bawah tanah. Namun, para penyelidik masih berdebat tentang bila sebenarnya terowong itu dimulakan dan sama ada ancaman Assyria benar-benar menjadi sebab utama pembinaannya. Pada tahun 701 SM, Raja Assyria, Sennacherib, telah menyerang Judah dan menaklukkan banyak kota berkubu di sana. Tentera beliau sampai ke Yerusalem, tetapi mereka tidak berjaya menawan ibu kota itu sepenuhnya. Terdapat perbezaan dalam penjelasan catatan kuno mengenai apa yang berlaku. Menurut Bible Ibrani, Tuhan telah menyelamatkan Yerusalem. dalam catatan Sennacherib sendiri, dia menyatakan bahawa dia telah mengurung Hizkia di Yerusalem dan memaksanya untuk membayar upeti yang besar. Tetapi Sennacherib juga tidak menyatakan bahawa dia telah menaklukkan kota itu, apapun sebab sebenar mengapa Yerusalem terselamat daripada Assyria. Tetapi itu tidak bermakna ia akan selamat selama-lamanya. Selepas lebih daripada 1 abad, Babylon pula menjadi empayar terkuat di rantau itu. Ia dipimpin oleh Nebukadnezar II. Pada tahun 597 SM, tentera Babylon telah menakluk Jerusalem. Raja, pegawai, pekerja mahir dan beberapa rakyat paling penting dari Judah telah dibawa ke Babylon. Selepas itu, Nebukadnezar melantik seorang pemimpin baru yang akan mematuhi arahannya. Namun, raja yang dilantik itu juga memberontak. Disebabkan itu, tentera Babylon kembali semula. Sekitar tahun 586 atau 587 SM, sekali lagi Jerusalem jatuh. Kuil dibakar, tembok dimusnahkan, dan ramai lagi rakyat Huda dibawa ke Babylon. Inilah pengakhiran bagi kerajaan Judah dan zaman kuil pertama. Bagi mereka yang dibuang negeri, bukan sahaja tanah dan rumah yang hilang. Mereka juga kehilangan ibu kota, raja dan kuil mereka. Semua ini telah lama menjadi pusat identiti mereka. Namun, walaupun berada di negara asing, keimanan dan budaya mereka tetap tidak hilang. Mereka terus berkumpul, berdoa dan menjaga tradisi mereka. Dalam tempoh ini, identiti mereka menjadi semakin penting. Begitu juga dengan undang-undang, kisah dan kepercayaan mereka, kerana mereka sudah tidak mempunyai kuil untuk dikunjungi. Selepas hampir 50 tahun, tiba-tiba keadaan mereka berubah. Pada tahun 539 SM, Cyrus Agung dari Parsi menaklukkan Babylon. kerajaan Parsi dikenali kerana memberi lebih banyak kebebasan kepada beberapa kumpulan yang telah dibuang negeri oleh Babylon. Orang Yahudi yang ingin kembali ke Jerusalem telah dibenarkan. Kerajaan Parsi juga menyokong pembinaan semula kuil-kuil dan pemulihan tradisi tempatan di pelbagai bahagian empayar. Namun, kepulangan itu tidak mudah. Jerusalem telah musnah. Hanya sedikit yang kembali, berbanding dengan populasi asal, Dan mereka terpaksa bermula hampir dari kosong. Tempat ibadat diperbaiki terlebih dahulu. Selepas banyak kelewatan dan tentangan daripada kumpulan lain, kuil kedua siap dibina sekitar tahun 516 SM. Ia tidak sebesar atau secantik kuil yang digambarkan pada zaman Nabi Sulaiman. Tetapi ia tetap penting kerana orang Yahudi, sekali lagi, mempunyai pusat ibadat mereka. Kemudian, tembok-tembok Yerusalem juga dibaiki di bawah pimpinan Nehemia. Rumah-rumah, perdagangan dan kehidupan normal perlahan-lahan kembali ke bandar itu. Di bawah pemerintahan Parsi, Yerusalem hanyalah sebahagian kecil daripada sebuah empayar yang sangat besar. Ia tidak mempunyai raja yang berkuasa sendiri, tetapi mengalami tempoh kestabilan yang lebih lama. Pemerintahan Parsi berakhir apabila Alexander Agung tiba pada tahun 332. Tentera Macedonia beliau menakluki wilayah itu. Tiada rekod kontemporari yang jelas yang menggambarkan pertempuran besar di Yerusalem. Jadi, kemungkinan besar bandar itu jatuh ke tangan Alexander bersama-sama dengan penyerahan kawasan lain di sekitarnya. Empayar Alexander tidak bertahan lama kerana beliau meninggal dunia pada tahun 323 SM. Oleh kerana beliau tidak mempunyai pewaris yang jelas yang mampu memimpin seluruh empayar, para jeneralnya berebut-rebut untuk menguasai tanah-tanah yang telah beliau taklukkan. Jerusalem pada mulanya jatuh ke tangan kerajaan Ptolemait yang berpusat di Mesir. Kemudiannya, ia pula dikuasai oleh empayar Selucid yang berpusat di Syria. seiring dengan pertukaran pemerintah, bahasa Yunani juga tersebar di rantau tersebut. Pendidikan, Seni bina, sukan dan cara hidup. Penyebaran budaya ini dipanggil Helenisasi. Ada keluarga Yahudi yang menerima beberapa bahagian budaya Yunani. Tetapi ada juga yang percaya bahawa agama dan tradisi mereka sendiri mungkin hilang jika pengaruh ini menjadi terlalu kuat. Ketegangan semakin memuncak pada zaman Antiochus yang keempat, Raja Empayar Seleucid. Pada abad kedua sebelum Masihi, terdapat perselisihan dalam komuniti Yahudi dan campur tangan kerajaan Seleucid dalam kepimpinan kuil. Ketika kekacauan semakin memuncak, beberapa amalan agama Yahudi telah diharamkan. Menurut catatan Yahudi kuno, kuil itu juga telah dicemari dan digunakan untuk upacara penyembahan yang berkaitan dengan agama Yunani. Bagi orang Yahudi, Ini adalah pelanggaran langsung terhadap tempat paling suci dalam kepercayaan mereka. Kerana itu,
Pemberontakan Makabe pun bermula. Ia dipimpin oleh sebuah keluarga padri yang termasuk Judah Makabi dan adik-beradiknya. Sebaliknya, daripada terus berhadapan dengan tentera Selucid yang besar dalam pertempuran terbuka, mereka menggunakan serangan pantas dan kepintaran. Di kawasan pergunungan pada tahun 164 SM, para pemberontak berjaya menawan semula Jerusalem dan sekali lagi mendedikasikan kuil itu untuk ibadah Yahudi. Penghabisan semula ini adalah asal-usul perayaan Hanukkah. Dari pemberontakan ini, terhasil dinasti Hasmonean. Kawalan mereka semakin meluas, sehingga Jerusalem sekali lagi mempunyai kerajaan Yahudi sendiri. Namun, apabila masa berlalu, berlaku perebutan takhta di dalam keluarga pemerintah itu sendiri. Dua pihak yang saling bermusuhan meminta bantuan dari satu kuasa besar baru di rantau itu, iaitu Rom. Pada tahun 63 SM, Jeneral Rom, Pompey, tiba di Jerusalem. Bukannya sekadar menyelesaikan pertikaian, beliau mengepung kota itu dan memasuki kuil. Pompey juga masuk ke tempat Maha Kudus, satu tempat yang tidak boleh dimasuki sewenang-wenangnya. Dia tidak mengambil apa-apa di sana, tetapi mesej daripada tindakannya jelas. Jerusalem sudah tidak lagi mempunyai kebebasan sebenar. Ia kini berada di bawah kuasa Rom. Tidak selalu pegawai Rom secara langsung yang memerintah Judea. Rom menggunakan raja tempatan yang setia kepada mereka. Yang paling terkenal antara mereka ialah Herod Agung. Herod menjadi raja pada tahun 37 SM. Dia mengekalkan kuasanya kerana pandai berurusan dengan Rom. Namun, dia juga seorang pemerintah yang kejam dan membunuh beberapa ahli keluarganya sendiri jika dia menganggap mereka ancaman kepada takhtanya. Walaupun begitu, dia adalah salah seorang pembina terbesar dalam sejarah Baitul Maqdis. Dia memperluaskan Bukit Bait Suci dengan membina sebuah platform yang sangat besar yang disokong oleh tembok penahan. Dia juga membesarkan dan memperindahkan kuil kedua sehingga ia menjadi salah satu bangunan yang paling mengagumkan dan paling penting di rantau ini. Sebahagian daripada tembok penahan barat Bukit Bait Suci masih kekal hingga ke hari ini. Ia dipanggil Tembok Barat dan merupakan salah satu tempat paling suci bagi orang Yahudi. Ia bukanlah dinding sebenar kuil itu, tetapi sebahagian daripada tembok sokongan besar yang dibina pada zaman Herodes. Pada zaman Herodes, ketika Rom menguasai dan keluarga Herodes memerintah, Yesus dilahirkan di Bethlehem yang berdekatan. Apabila Yesus membesar, dia pergi ke Yerusalem dan mengajar di sekitar kuil. Dia datang ke sana semasa perayaan Paskah Yahudi, apabila ribuan jemaah Yahudi datang ke kota itu. Oleh kerana Rom sangat sensitif terhadap sebarang kemungkinan pemberontakan, keselamatan sangat ketat setiap kali ada perhimpunan besar seperti ini. Yesus telah ditangkap dan dibawa kepada Gubernur Rom, Pontius Pilatus. Dia disalibkan di luar kota, di tempat yang disebut dalam Injil sebagai Golgota. Penyaliban Yesus di bawah Pontius Pilatus diterima oleh kebanyakan ahli sejarah sebagai satu peristiwa yang benar-benar berlaku. Bagi para pengikutnya pula, mereka percaya bahawa dia telah bangkit semula selepas 3 hari. Kebangkitan itu adalah soal kepercayaan. Tetapi kesan daripada peristiwa-peristiwa di Jerusalem sangat jelas. Daripada kumpulan kecil pengikut Yesus, agama Kristian telah tersebar ke pelbagai bahagian empayar Rom dan akhirnya ke seluruh dunia. Sementara itu, ketegangan antara kerajaan Rom dan penduduk Yahudi di Judea terus meningkat. Cukai yang tinggi, terdapat penyalahgunaan kuasa oleh beberapa pegawai dan ramai rakyat menentang kawalan empayar asing. Pada tahun 66 CE, pemberontakan besar Yahudi terhadap Rom bermula. Pada mulanya, para pemberontak berjaya dalam beberapa pertempuran, tetapi Rom menghantar tentera yang lebih besar untuk menghancurkan pemberontakan itu. Pada tahun 70 CE, Titus mengetuai pengepungan tersebut. Di Yerusalem, beberapa bulan kota itu dikepung. Bekalan makanan habis, kebuluran merebak dan berlaku pula pertempuran antara kumpulan-kumpulan Yahudi yang berbeza di dalam Yerusalem. Apabila tentera Rom masuk, mereka membakar dan memusnahkan bait suci kedua. Ramai orang terbunuh, ditawan atau dijual sebagai hamba. Sejarawan bernama Josephus mengatakan lebih 1 juta orang terbunuh dan hampir 100,000 ditawan. Namun, ramai sejarawan moden menganggap angka kematian yang diberikan olehnya terlalu tinggi. Lebih selamat untuk mengatakan bahawa puluhan ribu mungkin telah terbunuh dalam pengepungan dan pertempuran yang berkaitan. Kuil itu tidak pernah dibina semula selepas kemusnahannya pada tahun 70 Masehi. Tetapi pertempuran antara Rom dan penduduk Yahudi tidak berakhir di situ. Sekitar tahun 130 Masehi, Maharaja Hadrian memutuskan untuk membina semula Jerusalem sebagai sebuah koloni Rom. Ia dinamakan Aelia Capitolina dan dirancang untuk dibina kuil dan bangunan Rom di sana. Pada masa yang sama, ketakutan semakin memuncak bahawa identiti Yahudi di kota itu akan dihapuskan sepenuhnya. Pada tahun 132 Masehi, satu lagi pemberontakan bermula di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba. Pemberontakan ini lebih teratur
dan lebih meluas daripada yang dijangkakan oleh Rom. Selama beberapa tahun, para pemberontak menguasai beberapa bahagian Judea dan menubuhkan kerajaan sementara mereka sendiri. Namun, Rom tidak akan membiarkan wilayahnya hilang. Mereka menghantar tentera yang besar dan mula menghancurkan satu persatu kubu serta tempat persembunyian para pemberontak. Pertempuran ini akan menyebabkan satu lagi kemusnahan besar di Jerusalem dan Judea serta akhirnya menukar nama kawasan itu Rupa dan orang-orang yang dibenarkan tinggal di kota purba itu. Rom telah menewaskan pemberontakan Simon Bar Kokhba pada tahun 135 M. Ramai orang Yahudi terbunuh, ditawan atau diusir. Jerusalem dijadikan kota Rom dan dinamakan Aelia Capitolina. Rom juga menukar nama Judea kepada Syria Palestina. Selepas hampir 200 tahun, agama Kristian pula semakin kuat dalam Empayar Rom. Pada tahun 313 Masihi, Maharaja Konstantin membenarkan penganut Kristian untuk beribadat secara bebas. Ibunya Helena telah pergi ke Baitul Maqdis dan menunjukkan tempat yang dipercayai sebagai lokasi penyaliban. Tempat pengebumian dan kebangkitan semula Nabi Isa. Di sini, gereja makam suci telah dibina dan sehingga kini ia merupakan salah satu tempat paling suci bagi penganut Kristian. Pada tahun 614 Masihi, Empayar Parsi telah menyerang Baitul Maqdis dan banyak gereja telah musnah. Empayar Byzantine berjaya merampasnya semula, tetapi mereka tidak dapat mengekalkan kawalan itu lama. Pada tahun 638 Masihi, Baitul Maqdis jatuh ke bawah pemerintahan Muslim pada zaman Khalifah Umar. Menurut tradisi Islam, Baitul Maqdis sangat penting kerana di sinilah Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Disebabkan itu, kubah batu telah dibina pada akhir abad ke-7 dan Masjid Al-Aqsa juga didirikan di kawasan yang sama. Tempat yang dipanggil Bukit Bait Suci oleh orang Yahudi dikenali sebagai Haram Al-Sharif oleh orang Islam. Ia merupakan tempat paling suci dalam agama Yahudi dan salah satu tempat paling suci dalam Islam. Pada abad-abad berikutnya, Berbagai dinasti Islam telah memerintah di Baitul Maqdis. tetapi pada tahun 1099 Masihi, Ia telah ditakluki oleh tentera salib dari Eropah. Selepas mereka memasuki kota itu, ramai Muslim dan Yahudi telah dibunuh atau diusir. Jerusalem dijadikan sebagai kerajaan Kristian, tetapi ia tidak bertahan lama. pada tahun 1187 Masihi, Saladin berjaya menawan semula kota itu. dia tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Ramai Kristian dibenarkan keluar dan orang Yahudi dibenarkan kembali semula. Para tentera salib cuba untuk merampas semula Baitul Maqdis. Tetapi mereka akhirnya kehilangan kawalan sepenuhnya pada tahun 1244 Masihi. Pada tahun 1517 Masihi, Baitul Maqdis jatuh ke tangan Empayar Uthmaniyah. Pada zaman Sulaiman yang Agung, tembok-tembok kota lama dibina semula. Kebanyakan tembok yang dapat dilihat di Baitul Maqdis hari ini berasal dari zaman beliau. Hampir 400 tahun, bandar ini berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah. Apabila tiba abad ke-19, Semakin ramai orang Yahudi yang berhijrah ke Palestin. Zionisme juga semakin kuat. iaitu satu gerakan yang memperjuangkan negara sendiri untuk orang Yahudi di tanah bersejarah mereka. Namun bagi orang Arab yang telah lama menetap di sana, ia menimbulkan ketakutan bahawa mereka akan kehilangan tanah dan kuasa. Semasa Perang Dunia Pertama, Empayar Uthmaniyah telah tewas. Pada Disember 1917, Tentera British memasuki Baitul Maqdis. selepas perang, Britain mentadbir Palestin. Tetapi ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab semakin memuncak. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan untuk membahagikan Palestin kepada sebuah negara Yahudi dan sebuah negara Arab. Jerusalem pula sepatutnya menjadi wilayah antarabangsa. Cadangan ini diterima oleh pemimpin Yahudi utama, tetapi ditolak oleh pemimpin Arab. Pada Mei 1948, Israel telah ditubuhkan dan perang bermula menentang negara-negara Arab yang berdekatan. Selepas perang, Jerusalem telah dibahagikan. Israel menguasai Jerusalem Barat. Jordan pula menguasai Jerusalem Timur, termasuk Bandar Lama, Tembok Barat, Bukit Bait Suci dan Gereja Makam Kudus. Selama 19 tahun, bandar ini terbahagi dengan pagar, tembok dan dawai berduri. Pada Jun 1967, sekali lagi peperangan tercetus. Dalam perang 6 hari, Israel telah menakluki Baitul Maqdis Timur dan seluruh Bandar Lama. sejak itu, Israel menganggap seluruh Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya. Sementara itu, rakyat Palestin mahu Baitul Maqdis Timur menjadi ibu kota negara mereka pada masa hadapan. Perkara ini tidak diiktiraf oleh sebahagian besar komuniti antarabangsa sebagai milik tetap Israel. Sehingga kini, Waqf Islam masih menguruskan pentadbiran harian Kompaun Al-Aqsa manakala Israel mengawal keselamatan di sekitarnya. Isu mengenai Baitul Maqdis sangat sukar untuk diselesaikan
kerana ia suci bagi 3 agama utama. Terdapat tembok barat untuk orang Yahudi. Terdapat gereja makam kudus untuk orang Kristian. Dan terdapat kubah batu serta Masjid Al-Aqsa untuk orang Islam. 3 agama mengaitkan kepercayaan mereka dengan sebuah bandar kecil yang sama. Jadi, di Baitul Maqdis, sebuah dinding, batu atau sebahagian tanah bukanlah sekadar tempat biasa. Ia berkait rapat dengan agama, sejarah dan identiti berjuta-juta orang. Banyak empayar telah menakluki Baitul Maqdis, tetapi semuanya telah runtuh. Hanya Baitul Maqdis yang kekal.